bagus. Cuman jangan lama kali nangis ya. Born free Action. Itu definisi kejahatan perang. Itu buatan orang yang menang. Saya pemenang. Tolong Bapak. Yang saya harapkan tadi tidak sampai begitu kali. Nggak bisa diulangi. Beratap. Banyak ya, Ardios, manusia yang berasa begini tuh ya. Apa dosa sama saya? Saya bernyanyi memanglah sengaja, buatlah palipur hatiku yang susah. Ngapalah guna ku benanglah benang, jikalau ku benang memutuslah tali. Ngapalah guna aku kenanglah kenang, jikalau aku kenang memutuslah hati. Berapa umur Bapak, Pak? 72. Pas, 72. Udah abad. KTP yang seumur hidup. Tahun-tahun dah nggak ada. Maaf Pak ya. Bapak, macam mana Bapak? Kok bisa kenal dengan Jadi kepiye Mak perasaan Mama tinggal cerok di antara pembunuh anak Imam? Kita kaji dulu begini, kita ingin dulu. Wah, udah payah akan kejadian seperti dulu. Pasti akan kejadian. Seandainya aku berbicara di era Orde Baru sama Bapak, apa yang akan Bapak lakukan dengan aku? Tak bisa kita bayangkan ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami dalam podcast pada hari ini. Saya Anisha dan saya ditemani oleh 3 orang rakan saya iaitu Ainun, Ahmad dan Adia. Hai semua, selamat dapat bersama dalam sesi kali ini. Hai, kami harap anda semua berada dalam keadaan sehat dan juga tenang. Terima kasih kerana memilih untuk mendengar podcast kami hari ini. Kami amat menghargainya. Okey, untuk episod kali ini kami bawakan satu topik yang mungkin agak berat tapi sebenarnya sangat-sangat penting untuk dipahami dan dihayati oleh kita semua, iaitu bagaimana warisan suka atau dark heritage ni menyumbang kepada pembangunan masyarakat kita. Jadi mungkin ada yang bertanya apa itu sebenarnya warisan suka. Jadi dan kenapa kita perlu bercakap tentang sejarah ni. Tapi sebelum tu izinkan saya untuk
fokuskan sedikit latar belakang kepada perbincangan kita pada hari ini, iaitu the act of killing dan the loop of silence. Okey, bagaimana pada pendapat saya, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk kita memahami apa sebenarnya maksud warisan sukar atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai dark heritage. Warisan sukar merujuk kepada peninggalan sejarah yang menyakitkan, memalukan atau menyentuh peristiwa-peristiwa yang gelap dalam sebuah masyarakat atau negara. Contohnya ialah tempat-tempat yang menyimpan memori penderitaan seperti tapak pembunuhan beramai-ramai, bekas penjara penyiksaan, medan peperangan atau lokasi penindasan besar-besaran. Dan dalam konteks kajian kami fokuskan kepada peristiwa pembunuhan beramai-ramai di Indonesia yang berlaku pada tahun 1945 hingga 1966, di mana ratusan ribu orang yang dikaitkan dengan pahaman komunis dibunuh secara besar-besaran. Peristiwa ini menjadi latar utama kepada dua dokumentari yang kami kaji, iaitu The Act of Killing dan The Loop of Silence. Selain memahami konsep warisan sukar secara umum, kami juga ingin memperkenalkan satu inisiatif penting, iaitu Warisan Sukar International. Ini merupakan satu usaha untuk menghimpunkan pelbagai tapak, kisah dan memori warisan sukar dari seluruh dunia dalam satu platform yang saling menghubung. Matlamatnya adalah untuk mempromasi kesedaran global terhadap peristiwa-peristiwa sejarah yang menyakitkan dan menggalakkan perbincangan antarabangsa tentang pentingnya mengingati dan belajar daripada masa lalu. Warisan Sukar International bukan sahaja menegakkan aspek pendidikan dan memorialisasi, malah turut menyokong pelbagai projek pendidikan, dokumentasi serta program pertukaran budaya. Inisiatif ini menghubungkan tapak-tapak seperti bekas kem tahanan, medan peperangan dan lokasi pembunuhan beramai-ramai, semua ini dalam usaha memperkuatkan empati dan kefahaman pemerintah sepanjang negara. Dalam konteks ini, Indonesia juga menjadi salah satu titik penting dalam jaringan global ini, khususnya berkaitan peristiwa 1965 dan pasaran episod ini. Okey, seterusnya adalah dokumentari The Act of Killing. Okey, dokumentari The Act of Killing ini adalah merupakan satu pendekatan yang sangat unik dan juga mengejutkan. Ianya menampilkan bekas pembunuh yang terlibat secara langsung dalam pembunuhan beramai-ramai tersebut. Okey, yang luar biasanya adalah mereka bukan sahaja tidak menyesal, malah berbangga dengan tindakan mereka sendiri, dan mereka juga diberi peluang untuk melakonkan semula peristiwa kejam itu seolah-olah mereka adalah wira negara. Apa yang menakutkan adalah bagaimana kekejaman yang berlaku itu tak pernah benar-benar diadili ataupun diperbetulkan. Ianya menunjukkan bahawa trauma kolektif dalam masyarakat boleh berpendam begitu lama, ataupun bagaimana setengah pihak terus menguasai naratif sejarah. Kemudian datang pula dokumentari The Loop of Silence yang memberi tumpuan kepada suara mangsa pula. Ianya mengikuti sejarah seorang lelaki bernama Adi yang merupakan adik kepada salah seorang mangsa pembunuhan. Melalui dokumentari ini kita dapat melihat bagaimana Adi berusaha untuk mendapatkan jawapan kebenaran dan juga kadang-kala pengampunan daripada para pembunuh. Apa yang sangat menyentuh hati adalah suasana ketakutan yang masih wujud walaupun puluhan tahun telah berlalu. Ia menunjukkan bahawa warisan sukar bukan sahaja tinggalan fizikal ataupun tinggalan sejarah di atas kertas, tetapi ianya adalah masih lagi kekal hidup dekat dalam kehidupan masyarakat, dan juga ianya adalah sering kali masih membayangi kehidupan manusia tersebut. Jadi setelah memahami apa itu warisan sukar dan melihat contoh yang jelas dalam dua dokumentari tersebut, kita perlu menjawab persoalan utama, iaitu bagaimanakah warisan sukar ini menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Okey, pertama, warisan sukar memberi peluang kepada masyarakat untuk memahami secara jujur. Ia mendidik generasi muda tentang peristiwa yang pernah berlaku supaya kesilapan lalu juga tidak diulangi. Ini penting dalam membina masyarakat yang lebih matang dan kritikal. Kedua, ia memberi ruang kepada bangsa atau waris mereka untuk mencari keadilan. Walaupun secara simbolik, dengan mendedahkan kebenaran, masyarakat dapat menjalani proses penyembuhan kolektif. Ini penting bagi
semula kepercayaan antara rakyat dan institusi. Ketiga, warisan sukar boleh menjadi asas kepada dialog dan perdamaian dengan membincangkan sejarah pahit secara terbuka. Kita membela empati dan menggalakkan pemahaman antara pihak yang pernah berkelangkah. Akhir sekali, dalam konteks tertentu, warisan sukar juga mampu menjadi tarikan pelancongan beretika. Contohnya muzium ataupun monumen memperingati tragedi. Walaupun ia tidak boleh dikomersialkan secara tidak sensitif, pendekatan ini boleh memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat sambil mengekalkan nilai pendidikan dan penghormatan terhadap sejarah. Selain daripada fungsi pembangunannya juga, kita juga perlu melihat bagaimana warisan sukar ini menjadi satu bentuk kebanggaan kepada masyarakat. Walaupun sejarah yang dipaparkan penuh dengan luka dan kepedihan, namun kesediaan untuk memperingati, mengakui dan mempelajari daripada masa lalu adalah satu kekuatan. Ia menunjukkan kematangan sesebuah bangsa dalam menerima realiti sejarah mereka tanpa menutup atau mempenalisasikan kebenaran. Melalui warisan sukar juga, masyarakat dapat menampilkan identiti mereka yang berani, empati dan berprinsip di mata dunia. Keberanian ini menjadi asas kepada rasa kebanggaan kerana ia bukan sekadar memperingati penderitaan, tetapi memperjuangkan nilai kemanusiaan, keadilan dan keberanian. Dalam konteks warisan sukar internasional ini juga, yang kami sebutkan tadi, pernyataan tapak-tapak daripada pelbagai negara juga memperlihatkan bagaimana setiap negara berani membawa kisah luka mereka untuk tatapan dan pelajaran sejagat. Okey, kesimpulannya apa yang kami pelajari daripada kajian ini ialah bahawa warisan sukar bukan sekadar tentang tragedi semata-mata. Ini sebenarnya mempunyai potensi besar untuk bersumbang kepada pembangunan masyarakat kita. Jika kita tangani dengan betul, jujur dan penuh empati, dapatlah beberapa pengajaran daripada topik ini. Yang pertama adalah sejarah ini tak seharusnya disembunyikan. Walaupun sepahit mana pun ia, kebenaran yang ditutup ini akan menimbulkan trauma yang berkenaan. Yang kedua, suara mangsa ini perlu diberi tempat. Mereka bukan sekadar dalam angka statistik, tetapi manusia yang mempunyai hak untuk didengari dan dihormati juga. Yang ketiga, kita sebagai masyarakat ini perlu berani menilai sejarah secara kritikal dan terbuka, supaya kita tak menjadi generasi yang buta kepada kesilapan masa lalu. Yang terakhir sekali adalah warisan sukar boleh menjadi asas kepada perubahan positif jika kita benar-benar menghadapi dengan ikhlas. Jadi, apakah harapan yang Pedro boleh bagi? Pada harapan saya, pemahaman sejarah yang lebih mendalam iaitu warisan sukar seperti pendidikan konflik, penjajahan atau tragedi memberi peluang untuk belajar daripada kesilapan masa lalu agar generasi akan datang tidak mengulanginya. Saya juga berharap perkongsian kami ini membuka ruang untuk anda berfikir dan berenung semula tentang bagaimana kita memandang sejarah yang lalu. Itu sahaja. Terima kasih. Bagi saya, kita tidak boleh nak mengubah masa lalu, tetapi kita boleh belajar sesuatu daripada sejarah itu sendiri dan kita boleh cipta masa ataupun keadaan yang lebih baik pada masa akan datang supaya sejarah ni tidak berulang kembali, supaya secara tidak langsung keadilan tu boleh berlaku, boleh adillah kepada bangsa juga. Bagi saya, ia memastikan warisan ini terus relevan dalam dunia moden melalui pendekatan kreatif seperti teknologi, seni dan penceritaan agar tidak dilupakan oleh generasi muda. Terima kasih kerana mendengar, kerana sudi mendengar podcast kami hari ini. Terus kita menyokong usaha-usaha yang memperjuangkan kebenaran, keadilan dan empati dalam masyarakat.